3 punca kenapa tuan-puan kena mulakan simpanan emas. Nak tahu apa? Pastikan tengok video ini sampai habis. Like dan save juga untuk rujukan pada masa akan datang. Yang pertama, bagi tuan-puan yang dah berusaha nak menyimpan tetapi hanya simpan dalam bentuk cash, dan masalah utama ialah setiap kali tuan-puan simpan, hujung bulan dan tengah bulan tuan-puan keluarkan balik simpanan tersebut untuk digunakan untuk berkarya, bukan kecemasan. Ini adalah masalah simpanan yang bocor. Untuk mengatasi masalah simpanan bocor, cara yang paling terbaik dan termudah ialah tuan-puan simpan dalam bentuk emas. Sebab simpanan bentuk emas ini terbukti dapat merawat simpanan yang bocor. Yang kedua, kalau tuan-puan hanya simpan dalam bentuk cash, tak simpan dalam bentuk emas sekalipun, tuan-puan, bila tuan-puan simpan dalam bentuk cash sahaja untuk simpanan jangka masa panjang, sangat tak sesuai. Simpanan bentuk cash ni hanya sesuai untuk simpanan short term ataupun nak guna bawah 2 tahun. Sebab simpanan bentuk duit ni hakikatnya makin lama simpan, makin kecil nilai dia disebabkan oleh inflasi. So kita punya kadar simpanan pun semakin menurun tanpa kita sedari. Untuk mengelakkan masalah simpanan kita berkurangan disebabkan oleh inflasi, tukarkan kepada simpanan emas. Jangan tukar semua, tukar sebahagian saja kepada simpanan emas untuk mengekalkan simpanan kita tu, nilai simpanan kita dari dimakan inflasi. Dan ketiga, bagi tuan-puan yang ada matlamat untuk capai dalam kehidupan tuan-puan boleh simpan dalam bentuk duit, dan paling terbaik simpan dalam bentuk emas. Contoh hari ini tuan-puan target simpan 10 dinar untuk pergi menunaikan ibadah umrah. Setiap bulan tuan-puan tambah sahaja grade emas dalam akaun emas tuan-puan, cukup sahaja 10 dinar. Bolehlah jual emas tersebut supaya tuan-puan boleh capai matlamat tuan-puan, iaitu menunaikan ibadah umrah. So tuan-puan yang dalam 3 situasi ini, cepat-cepat mula simpan emas hari ini. Cara dia pun mudah saja. Tuan-puan klik saja link dekat profil saya untuk daftar akaun secara percuma, dan terus mulakan simpan emas hari ini dengan serendah RM100 sahaja. Atau kalau tuan-puan nak kontak saya pun boleh. Kontak saya di nombor ini untuk saya bantu tuan-puan daftar akaun dengan lagi mudah. Akhir kata, macam biasalah, senangnya nak simpan emas.